kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy! Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 15 dan episod kali ni memang penuh misteri dan kejutan. Dari awal sampai habis, jalan cerita dia rasa macam gabungan siri penyiasatan dan drama identiti yang rumit. Penonton memang akan tertanya-tanya siapa sebenarnya dalang di sebalik kebakaran misteri ini. Dan bila nama Bobo Boy Api muncul dekat hujung tu, terus jadi mind blown. Satu kekuatan besar episod ini adalah cara mereka bawa masuk elemen penyiasatan dalam dunia Bobo Boy. Cerita bermula dengan babak misteri yang tarik perhatian. Kemudian, flashback 2 hari ke belakang yang sangat membantu penonton faham perkembangan cerita. Apa yang mencuit hati, permulaan penyiasatan ini diinspirasikan oleh siri TV Detektif Conan. Satu parodi kelakar kepada anime popular Detektif Conan. Gaya persembahan dan suara watak dalam rancangan itu memang sengaja over dan buatkan penonton rasa lucu. Terutamanya bila Gopal terus terpengaruh dan berangan jadi penyiasat hebat. Watak Gopal yang jadi Detektif Corporal Gopal berjaya buat cerita ini ringan, tapi dalam masa yang sama tetap kekalkan elemen tegang. Pacing cerita juga lancar. Setiap babak ada fungsi dan tak terasa bosan. Dan ending dia pula, wow! Bila Bobo Boy Api didedahkan sebagai suspek utama, memang twist yang tidak dijangka. Kalau nak sebut kelemahan, mungkin dari segi penyiasatan itu sendiri kadang-kadang terlalu kelakar sampai mengganggu logik cerita. Contohnya, Gopal tuduh makcik kantin bakar kandang ayam sendiri untuk insurans. Kandang ayam mana ada insurans? Itu memang over sangat. Ada juga babak soal siasat macam dengan bapak Gopal dan Pak Cik Mat Burger terasa macam filler. Dan walaupun ending dia menarik, pendedahan itu agak tergesa-gesa. Info penting macam identiti Bobo Boy Api tiba-tiba terus disebut tanpa build up yang cukup kuat dalam episod sebelum ni. Dari segi visual, animasi episod ini nampak stabil dan kemas. Paling menonjol tentulah babak perlawanan ringkas antara Bobo Boy Api dengan Adudu dan Pro. Kuasa api dia sangat mantap, terutama sekali dari segi efek dan lighting. Desain Bobo Boy Api sendiri nampak lebih menyeramkan dan garang, sesuai dengan watak misteri. Kesimpulannya, episod 15 ini berjaya bawa angin baru dalam siri Bobo Boy dengan elemen misteri dan penyiasatan yang unik. Rating saya personally untuk episod kali ni adalah 5 out of 10. Jalan ceritanya menarik dan penuh teka-teki, walaupun ada beberapa babak yang terasa dipanjangkan tanpa keperluan. Ending dia pula sangat kuat dengan kemunculan Bobo Boy Api yang penuh tanda tanya. Tapi dari segi impak keseluruhan, episod ini masih boleh diperkemaskan lagi dari segi logik cerita dan visual dramatik. Tak sabar saya untuk tengok apa yang jadi dekat episod yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.